Okay guys, betul semula kita dalam World Cup FIFA report, report kita pada hari ini, ni Egypt. Saya tengok semua platform sosial media mengatakan Egypt telah pun dirompak. Egypt has been robbed of the win 3-2 against Argentina. They are being robbed. Mereka ni telah pun dirompak depan mata players Argentina tanpa players Egypt. Gol Egypt cancel out. VAR tak diberikan. Okay, VAR tak diberikan kepada Egypt. Semua ni bila mana Argentina nampak gayanya boleh bungkus dan balik, boleh bungkus dan balik lah. Tapi yalah, bak kata komen-komen dalam social media ni katakan bahawa Egypt has been robbed, dan Egypt sebenarnya played a good solid football against Argentina ni. Yalah, orang kata Argentina ni, mungkin Argentina ini adalah the reigning world champion. Okay, itu mereka menang World Cup 4 tahun lepas. Dan mereka ni nak mempertahankan piala mereka ini, World Cup ni. Dan banyak spekulasi mengatakan bahawa FIFA memang nak, orang Sarawak kata memang Argentina ini nak dipok untuk menang lagi World Cup tahun ni. Okay, kita kena ingat bahawa any sport event, apa-apa benda, ini pendapat saya ni, apa-apa benda yang boleh jadikan sebagai hasil ini, dan juga ini mungkin sensitif lah, iaitu berunsur perjudian. Itulah kata apa, the game has been rigged. Perlawanan telah pun diset siapa menang, siapa kalah, tim mana advance dan sebagainya. Ternyata sekali, apa benda bola sepak ke, apa benda yang boleh jadikan sebagai bahan perjudian, for sure lah senang nampak betul sekali, especially dalam football ke apa-apa. Even ini saya ada juga menyentuh tentang wrestling, World Wrestling Entertainment, WWE, di mana of course dia ni kelahiran membesar di Canada, tapi Sami Zayn yang menang Night of Champion di tanah tumpahnya di Saudi Arabia, menang di situ. Kenapa? Kerana nak menyenangkan hati penonton di Saudi Arabia. 9 hari saja dia menang title tu, World Heavyweight Champion, dirompak oleh hero Chicago, iaitu siapa lagi? CM Punk yang berbulan-bulan tak ada tengok live dalam TV WWE ni, Raw ni, tiba datang menang. Sama kes dengan Charlotte Flair, di mana wrestler ini adalah wrestler kesayangan. Wrestler kesayangan inilah yang problem. Ini maksudnya kalau bola sepak ni, tim kesayangan ni mereka akan cuba untuk mempertahankan tim kesayangan. Apalagi kalau kita merujuk pada Argentina, ada Messi dan sebagainya, Messi the GOAT sebagainya. Tengoklah cara-cara mereka ni, cara di mana mereka nak set perlawanan ini ke arah tim yang berikan duit. Kalau WWE tengok sebagai ni, WWE ni pula tengok sebagai CM Punk sebagai duit. Kerana saya ingat bahawa CM Punk daripada AEW pergi ke WWE, dia kata it's all business, it's all about the money. Correct. Kerana yang banyak sales untuk WWE, CM Punk ataupun Cody Rhodes, tapi Sami Zayn tak. You nak letakkan Egypt qualify the World Cup dan menang World Cup, jauh lagi, babe. We're talking about history of Argentina. Sejarah Argentina pernah menang World Cup, sejarahnya Diego Maradona. Kalau Brazil, kita ada sejarah Pele. Ini kalau kita katakan sebagai setup, memanglah. Okay, kalau tak, kenapa kebanyakan influencer football ni, kebanyakan di dada, tapi influencer football tapi di dada akhbar dalam newspaper dia tak tulis, dia tak letak pun being robbed ke, tak aci dan sebagainya, tak. Kerana itu media perdana kena adil. Headline kena adil.
Tapi social media ni, kan dunia sekarang ni, the world sekarang ni, social media ni bila dikatakan being robbed, for sure semua orang kata robbed. You tengok bola kan, you tengok semua tu, mereka telah pun di rob. Okay, jadi tahniah lah untuk Argentina, advance lah, anda boleh advance. Tapi kalau anda bertemu dengan seteru yang betul-betul seteru yang tak dapat nak dielakkan VAR ke, tak dapat lagi ditolong oleh referee ke sebagainya, itu tahu anda bertemu dengan buku dengan ruas, guys. Okay guys, bye.